QJ Motor Fortress 350cc. Nama pun dah nampak premium ni. Jom kita tunjuk apa yang best dengan motor ni. Motor yang design bulky ni, nama pun dah macam komando. Kalau dia manusia, mesti ada six pack kan? Lah, tiba six pack pula. Motor ni bila kita start je, windshield tu akan automatik naik. Mai pula dengan meter yang full LED sebesar ni. Tengok bahagian depan saja pun dah tahu tu handsome tu handle. Dinadikan dengan cc 350 single silinder dan mampu menghasilkan 33.8 horsepower. Spek yang macam ni tak payah cakap banyak, confirm padu. Untuk bahagian lampu pula, QJ Motor bagi semua lampu bahagian depan dan belakang fully LED. Okey, move on ke bahagian tayar pula. Ada double brake disc, kemudian pakai Vibray punya 4 piston caliper dan juga lengkap dengan ABS. Bahagian belakang pula ada single brake disc, ada satu piston caliper daripada Vibray juga dan lengkap dengan ABS. Tapi yang Ida nak highlight dekat sini, dia ada dashcam dekat bahagian depan dan bahagian belakang. Memang selamat. Nak dapatkan QJ Motor Ford 350 ni, tekan je beg biru tu. Ida akan bagi semua detail dan jangan lupa like, follow dan share. Until next review, bye bye. Assalamualaikum.